5 negeri dengan jumlah populasi penduduk paling ramai di Malaysia. Data ini saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima dulu. Sebelum kita lihat negeri manakah yang mempunyai populasi penduduk paling ramai di Malaysia. Di tempat yang kelima adalah negeri Sarawak. Yes geng, negeri Bumi Kenyalang mempunyai jumlah penduduk seramai 2.518 juta penduduk, menempatkannya di tempat yang kelima dengan negeri yang mempunyai populasi penduduk paling ramai di Malaysia. Di tempat yang keempat, ini adalah negeri Perak. Negeri Perak mempunyai populasi penduduk seramai 2.569 juta penduduk. Negeri Perak yang mempunyai Ipoh sebagai ibu negaranya mempunyai populasi penduduk keempat paling ramai di Malaysia. Di tempat yang ketiga, ini adalah negeri di bawah Bayu. Yes, ini adalah negeri Sabah yang mempunyai populasi penduduk seramai 3.742 juta penduduk. Tempat yang ketiga ya, paling ramai di Malaysia. Di tempat yang kedua, ini adalah negeri yang paling selatan di semenanjung Malaysia. Yes, ini adalah negeri Johor yang mempunyai populasi penduduk seramai 4.186 juta penduduk. Kedua teramai di Malaysia. Di tempat yang pertama, ini adalah negeri yang korang semua nantikan. Kalau korang tahu negeri manakah itu, komen dekat bawah. Ini adalah negeri Selangor. Disebabkan kepadatan dan juga sumber ekonomi yang sangat tinggi di negeri ini, beserta dengan kedudukan ibu negara kita Kuala Lumpur yang terletak di tengah-tengah negeri Selangor, menyebabkan negeri Selangor mempunyai penduduk seramai 7.36 juta penduduk. Ini adalah negeri yang mempunyai penduduk paling ramai di Malaysia. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya Oktoman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.